Okey, sauna kita ambil gambar MPP. Okey, nama siapa? Hai, saya Aina Zuraika, merupakan Esko Media dan Komunikasi Digital Majlis Perwakilan Pelajar sesi 2025-2026. Okey, ini program untuk bagi bubulah semua. Ya, program inisiatif daripada MPP dan anjuran bersama PITAS lah. Okey, terima kasih. Ya. Jap, saya ambil video dulu. Boleh. Dr. Jessie masuk IG. Khabar? Oh, last saya jumpa masa first day. First day kan? Yes. First week, first day, you dengan the Japanese. Betul. Ya, Japanese tu sudah balik kan? Sudah lama balik. Macam mana? Apa doktor? Macam mana? Okey? Okey. Nampak you very aktif. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Tak sangka jumpa di sini Ya betul. Sila doktor. Okey, insya-Allah jauh Ini nanti. inisiatif dari MPP Unimas dan PITAS. Kami Ya, dari tu lah saya. Pimpinan Buah Lambung. Okey, terima kasih. Semoga dimurah rezeki. Terima kasih banyak ya. Jap, saya ambil video. Ni wah. Buah Lambung. Tu dia dengan ada lambut kan. Fresh masak di PITAS. Dengan ada agar-agar lagi. Ya. Alright, nanti saya letak dekat IG. Ni yang datang awal, senang isi perut. Alhamdulillah. Okey, nyanyi. Alhamdulillah, dah. Dah Terima kasih. Pitas ni bubur lambut memang tak kecewa. Ini geng-geng yang sedang membungkus bubur lambut. Bubur ayam ke daging? Daging ni sukarelawan volunteer. Pelajar-pelajar ini mas. Tu dia. Ada yang timbang. Oh, dia timbang pakai visual dia. Cukup. Satu sudut. Tu dia. Terima kasih. Itu dia. Yang sedang. Oh, ini dah special pack. Ui, Zeus Coffee pun ada. Zeus Coffee pun ada. Doktor, saya pun nak record doktor, boleh tak? Kau boleh ikut sini? Nak record doktor. Okey, boleh insya-Allah. Kita